kenapa pasaran market subsale tak menang tangan. Memang ada je pembeli yang suka rumah subsale. Yang pertama adalah location dia. Ini kita berada dekat dengan Tengkera. Okey, Tengkera ni kawasan yang sangat hot. Okey, nak pergi ke Hospital Melaka dalam 7 minit sahaja. Okey, nak pergi ke Pokok Mangga dekat, nak pergi ke Limbungan, nak pergi ke Bandar Hilir pun lebih kurang dalam range bawah 10 minit. So, belakang saya ni teres 2 tingkat. Fully renovate, dah macam-macam buat dah pun. 22x70, 4 bilik, 3 bilik air dan 1 store. Okey, so nak tengok tak bahagian dalam. Harga dia memang mampu milik. Tapi yang paling best adalah location dia. Jom kita masuk. So inilah rumah dia. Dah ready, ada awning 20x70. So rumah pula facing open. Okey, rumah facing open, nak parking kat sini pun boleh. Yang paling best, tak sampai 50 meter dah sampai surau kat situ. Okey, so jom kita masuk, kita tengok bahagian dalam. So ni bahagian dia, carport. Okey, so ni bahagian dalaman dia. Okey, ready dengan SPC. Bahagian bawah tak ada bilik, tapi ada 1 store. Tapi tuan-tuan tengok dia punya ruangan dia. Sangat besar. Okey, untuk 22x70 ni memang sangat-sangat besar lah. So ada 1 store bawah tangga. So agak okey. So just nice. Bawah dia dah ada kapet sikit. So belakang dia ni ada 1 lagi ruangan. Ada TV kecil dekat situ. So untuk rumah ni bagi fully furnished, dibagi semua. Dan jom kita tengok tandas dia. Okey, tandas dia memang sangat nice, fully tile sampai ke atas ceiling. Okey, so ni bilik mandi dan tandas dia. Okey, yang ni kalau nak membuang pun memang puas hatilah. Okey, ready dengan ada folding door untuk tandas. So belakang dia ni dia dah extend lebih daripada 10 kaki di behind belakang, ready dengan ada tabletop kitchen cabinet, peti sejuk. Dia pun bagi free Okey, so belakang dia ni dia dah tak ada apa dah santak habis. So untuk bilik semuanya diletak bahagian atas. So jom kita naik atas. Tangga pun diletakkan SPC nampak lagi style, nampak lagi nice. So dengan ada lighting macam tu, so sangat-sangat cinematic dan nampak lagi cool lah dalam rumah ni. So ada 1 lagi tandas di bahagian atas ni. Okey, so sama juga, ready dengan ada full tile bahagian atas. So untuk bahagian atas kita ada bilik. Okey, ready dengan ada aircon. Ada 4 bilik di bahagian atas. Okey, aircon pun dah ada. Semua dibagi free. Dan juga bilik nombor 3. Memang style lah. Aircon dah ada. Ni. Siap wardrobe lagi apa semua. Aircon dah ready ada. Guys, biasanya rumah macam ni jarang lah. Okay, jarang terbiar lama. Biasanya within dalam sebulan 2 bulan memang kita dah jualkan rumah ni. Sebab cukup lengkap lah, fully furnished. Lepas tu ready dengan ada auto gate. Rumah ni nak jual dengan harga RM350,000. Hot location, demand area, dibagi dengan fully furnished, hak milik kekal untuk Melayu sahaja. Dan yang paling best sebenarnya adalah tuan-tuan dah tak payah buat apa lagi dah. Facing open, dekat dengan surau. So andai kata ada yang berminat, kontak je saya, Faizal Tanah. Tekan link dekat bio. Bye-bye.